Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Lensa Tanjak Saluran Berita Rasmi Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak. Saya, Nur Khaira Izara binti Muhammad Nizam, wartawan anda pada hari ini. Sekarang, saya berada di Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak bagi membuat liputan khas program Generasi Wawasan. Sebuah program yang bertujuan membentuk murid yang berilmu, berdisiplin, berakhlak mulia serta memiliki kepimpinan demi melahirkan generasi pewaris negara yang cemerlang. Sepanjang program ini berlangsung, pelbagai aktiviti menarik telah disediakan bagi memberikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada semua murid. Jom kita saksikan bersama-sama. Puncak kedondang saya, medan berpantun orang Melaka. Ada gelak kau bergurau senda, orang Melaka semua baik, walaupun nampak sedikit pelik. Bila bertemu tegurnya kasau, itu semua hanya bergurau. Bumi Melaka, bumi bertuah, makannya sedap, negerinya hebat. Umpama bijak laksana tuah, gagah berani laksana cepat. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada, homestay tersedia. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Cubalah makan asam pedas orang Melaka. Makan sekali 3 bulan I tak lupa. Kue keria, coconut shake, hai popular. Minuman bau air resepi orang Melaka. Negeri Melaka negeri hebat, kota pelancongan negeri Selangor. Negeri Melaka ai negeri hebat, kota pelancongan negeri Selangor. Mana lagi Melaka lah. Main singa dah bertahun-tahun kau duduk kat rumah jalan ke kat bandar apa semua. Melaka macam-macam mana lah. Pun ada cendol, ada tamil sari pun ada. Naik beca. Besok. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada, homestay tersedia. Apakah harapan Ustaz selepas program ini berlangsung untuk murid-murid semua? Okey, saya mengharapkan murid-murid mendapat suatu kebaikan dan ilmu yang bermanfaat daripada program ini, seterusnya menjadikan panduan untuk mereka di masa hadapan. Terima kasih Ustaz. Nama saya Puan Rozaina sebagai penolong pengarah teknologi hijau dan Bandaraya Pintar.
Apakah harapan Puan Rozaina kepada anak-anak murid standard selepas mengikuti program ini? Okey, selepas kita bersama menganjurkan pameran dan permainan educational di SK Tanjung Minyak ini, saya harapkan anak-anak Stanja akan lebih berwawasan dan berfikiran jauh dan juga mengamalkan amalan hijau. Terima kasih Puan Rozaina. Kini saya bersama Tuan Muhammad Firdaus bin Sharif, Setiausaha Bandaraya Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Terima kasih Tuan sudi bersama kami. Saya ada beberapa soalan. Boleh saya bertanya pada Tuan? Okey, baik. Soalan pertama, apakah objektif dan rasional program generasi wawasan kita pada hari ini? Okey, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak kerana sudi bersama-sama dengan MMB dalam menjayakan program generasi wawasan ini. Tujuan kita mengadakan program generasi wawasan adalah bagi salah satu cara pendedahan kita kepada kanak-kanak dan juga di sekolah, bagi berkaitan dengan amalan-amalan dan juga bagi memperkenalkan juga perkara yang baik kepada anak-anak ni dan juga program-program yang ada di dalam jabatan-jabatan kerajaan kita lah. Untuk yang wawasan ni kita ada banyak program ya. Salah satunya program Masjid Dadah, program kebersihan dan juga program macam hari kita bersama dengan pihak polis berkaitan dengan kes-kes semasa yang berlaku di peringkat sekolah. Antaranya macam di hari ni ada kita ada kes buli, kita ada kes apa lagi, jenayah. Kita bagi penerangan dan tak langsung nak bagi pendedahan apa pasal isu masalah yang berbangkit dalam sekolah. Terima kasih Tuan. Seterusnya, apakah harapan Tuan kepada pihak sekolah selepas tamatnya program pada hari ini? Harapan saya pada pihak sekolah adalah supaya program-program macam ini diteruskan dan tidak bergantung harap sahaja pada MMB tapi mungkin boleh bantu bersama dengan pihak pendidikan, jabatan pendidikan dengan jabatan-jabatan kerajaan lain untuk sama-sama dalam memberi ceramah atau pendedahan kepada kanak-kanak ataupun budak sekolah berkaitan dengan isu-isu semasa dan juga berkaitan dengan amalan-amalan yang terbaik yang dilaksanakan di peringkat jabatan. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum Datin. Boleh perkenalkan diri? Okey, Waalaikumsalam. Nama saya Datin Madiana binti Haji Muzaffar. Saya sebagai penolong pengarah Unit Ahli Wal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Saya ada beberapa soalan. Boleh saya bertanya pada Wak Datin? Boleh. Soalan saya ialah, apakah harapan dan pesanan Datin terhadap program pada hari ini? Okey, baik. Terima kasih kepada pihak sekolah, especially SK Tanjung Minyak. Baik, saya ucapkan terima kasih kerana berjemput saya dari Jabatan Pendidikan dan juga daripada pihak daripada MBMB. Okey, besar harapan kami sebagai warga pendidik terutamanya program ini yang diturunkan kepada sekolah supaya sekolah dapat menghargai program-program yang berimpak besar kepada negeri dan juga kepada sekolah. Baik, program generasi wawasan ini kita anjurkan melibatkan 12 DUN di dalam negeri Melaka di bawah pentadbiran MBMB. Jadi kami mengharapkan agar peruntukan yang diturunkan kepada sekolah ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk anak-anak ini menghargai segala benda yang segala kerja buat ataupun perkara yang telah dibincangkan bagi agenda bersama. Terima kasih Datin. Sama. Assalamualaikum Datuk. Saya ada beberapa soalan. Boleh saya bertanya pada Datuk? Waalaikumsalam. Ya. Apa soalannya tu, Dek? Apa pandangan Datuk selepas program ini berlangsung? Apa yang saya nampak, program ini sangat bagus dan boleh diteruskan di masa-masa akan datang untuk kebaikan pihak sekolah dan semua pihak yang berada di sinilah. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada pihak sekolah dan juga kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini. Terima kasih Datuk. Sekarang saya bersama dengan Puan Nur Syaliza binti Muhammad Zain, Guru Besar SK Tanjung Minyak. Terima kasih Puan Guru Besar kerana sudi meluangkan masa bersama Lensa Tanjung. Saya ada pertanyaan untuk Puan. Boleh saya bertanya pada Puan? Boleh. Soalan pertama, apakah perubahan positif yang Puan harapkan dapat dilihat dalam diri murid selepas menyertai program ini?
Okey, Alhamdulillah Bonda dapat lihat anak-anak SK Tanjung Minyak bersemangat apabila adanya program seperti ini hadir di sekolah ini, dan Bonda harap ramai lagi yang dapat hadir ke sekolah ini untuk merealisasikan dan membentuk karakter selaras dengan hasrat KPM. Terima kasih Puan. Soalan seterusnya, apakah pesanan Puan kepada seluruh warga sekolah supaya semangat generasi wawasan terus diamalkan dalam kehidupan seharian? Kita belajar dari segi bagaimana nak menanam nilai dan sasiah diri kita. InsyaAllah. Itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Guru Besar atas perkongsian yang sangat bermakna.